Okey, hari ni kita nak cerita pasal daftar giliran di JPN. Topik penting terutamanya untuk ibu bapa baru. Macam mana nak daftar? Apa dokumen yang kena bawa? Jom kita dengar sampai habis. Yang pertama, bila kena daftar kelahiran? Daftar kelahiran ini perlu dilakukan 60 hari dari tarikh kelahiran bayi. Kalau daftar selepas daripada tempoh ini, akan jadi pendaftaran lewat tau. Dan mesti ada prosedur tambahan. Jadi jangan tunggu lama-lama. Yang kedua, siapa yang boleh buat pendaftaran kelahiran ni? Yang pertama, ibu atau bapa kandung. Yang kedua, penjaga sah bayi, jika ibu bapa tiada. Perkara yang ketiga, apa dokumen yang perlu dibawa? Dokumen yang perlu dibawa ni sebenarnya korang boleh je cek dekat portal JPN, www.jpn.gov.my. Yang pertama adalah borang daftar kelahiran JPN LM01. Yang kedua adalah dokumen sokongan kelahiran. Kedua dokumen ni biasanya hospital akan keluarkan sekali tau. Dokumen yang ketiga yang korang perlu bawa adalah kad pengenalan ibu dan bapa. Yang keempat ialah surat nikah atau sijil perkahwinan ibu bapa. Dan yang kelima adalah buku rekod kesihatan ibu ataupun buku pink seperti ini. Korang nak tanya berapa cas pendaftaran kelahiran? Sebenarnya dalam tempoh 60 hari, pendaftaran ini adalah percuma. Tapi jika korang lewat daripada 60 hari ni, RM50 akan dicas untuk pendaftaran lewat ini. Bila boleh dapat sijil lahir? Kalau semua dokumen ni lengkap dan tiada isu, sijil kelahiran boleh siap dalam masa 1 jam. Kesimpulannya, daftar kelahiran awal boleh mengelakkan anda daripada ada masalah di kemudian hari. Jangan tangguh tau.